Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji pada hari ini. Hari ini adalah hari Lebaran, iaitu kita telah menyambut 1 Syawal. Setelah kita bersebulan berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga. Selain itu juga kita dapat menyucikan nafsu-nafsu kita yang selama ni tidak begitu bersih. Jadi di bulan Ramadan lah kita dapat membersihkan nafsu kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat menyambut hari kemenangan, di mana hari ini adalah hari 1 Syawal, di mana semua umat Islam menyambut dengan begitu gembira. Selain daripada itu juga sahabat-sahabat, di hari Lebaran ini, marilah kita sama-sama kita sujud syukur kepada Allah Taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk kita merayakan hari raya Aidilfitri, iaitu 1 Syawal. Jadi sempena menyambut 1 Syawal ni, Pak Haji dan juga mewakili keluarga Pak Haji ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua subscriber Pak Haji dan sahabat-sahabat Pak Haji. Jadi di hari ini marilah kita sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita. Kita buangkan perkara yang keruh, kita ambil perkara yang jernih. Apa saja persengketaan di hari inilah marilah kita bermaaf-maafan. Jadi kepada sahabat-sahabat Pak Haji, subscriber Pak Haji, sempena hari ini Hari Raya Aidilfitri, marilah kita membuat perkara-perkara yang Allah redha. Semoga kita mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Taala di hari yang mulia ini. Jadi sahabat-sahabat dan juga subscriber Pak Haji, kalau balik kampung, berhati-hati memandu kenderaan. Kalau yang tak balik kampung, berayalah bersama-sama dengan jiran. Kepada yang tidak berkemampuan, bersyukurlah apa yang ada. InsyaAllah Allah akan beri kita rezeki di tahun hadapan. Yang penting sahabat-sahabat, kita telah mendapat kemenangan. Kita mengharapkan kemenangan di bulan Ramadan, yang mana kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala di atas segala dosa-dosa kita. Itu yang paling penting. Dari segi kemampuan untuk menyambut hari Lebaran, itu kita syukurlah apa yang ada. Jadi kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk merayakan hari Lebaran ini, InsyaAllah Allah akan memberikan kamu rezeki. Dan kepada sahabat-sahabat Pak Haji yang sakit, yang mungkin tidak dapat merayakan hari Lebaran ini, InsyaAllah Allah akan sembuhkan penyakit. Allah akan memberikan kekuatan. Yang penting kita jaga keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Selain daripada itu sahabat-sahabat, di hari yang mulia ini, hari 1 Syawal, selain kita menyambut kemenangan, marilah kita sama-sama istiqomah untuk kita menjaga agama Allah dan juga bangsa kita, tanah air kita, supaya kita dipelihara oleh Allah Ta'ala dan kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi Pak Haji mengambil kesempatan di 1 Syawal ni, di hari Lebaran ni, sekali lagi Pak Haji mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kalau salah silap Pak Haji, selama Pak Haji membuat konten-konten dalam video, ada yang terasa, ada yang kata orang tu tercuit dalam hati tu, maafkanlah Pak Haji. Pak Haji ni manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesilapan. InsyaAllah kita jumpa di lain video. So sahabat-sahabat, itu sajalah ucapan Pak Haji sempena 1 Syawal. Hai sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.